Ramai tak tahu, tekanan darah tinggi ni selalunya datang tanpa banyak tanda. Tapi ramai orang lambat sedar sebab mula-mula dia cuma rasa sakit kepala biasa je, kepala berat sikit, leher rasa tegang, badan cepat letih. Lama-lama baru sedar rutin harian pun mula terganggu. Nak fokus kerja susah, tidur malam tak lena, bangun pagi pun kepala masih rasa berat. Bagi yang tak tahu, tekanan darah tinggi ni bukan sekadar nombor pada mesin. Bila tekanan dalam salur darah tinggi untuk tempoh yang lama, badan akan bekerja lebih kuat. Sebab tu ada orang selalu pening, kepala berdenyut, leher tegang dan cepat penat. Bukan orang berusia je boleh alami. Orang muda yang kerja stres, kurang rehat dan duduk lama pun boleh hadap benda yang sama. Tapi tak ramai orang faham. Ramai ingat sebab penat kerja atau tak cukup tidur. Ada yang makan ubat tahan sakit bila kepala berdenyut, pergi urut bila leher tegang, tapi rasa tak selesa tu tetap datang balik. Sebab tu penting jaga kesihatan dari awal sebelum keadaan jadi lebih serius. Sebab tu aku rekomen cuba kapsul ombak damai. Ia diformulasikan dengan gabungan herba dewa lilit, ekstrak umbi bawang putih dan ekstrak daun zaitun untuk membantu menyokong tekanan darah yang sihat, melancarkan aliran darah dan membantu badan rasa lebih selesa setiap hari. Apa yang buat aku tertarik? Setiap bahan dalam kapsul ombak damai ada fungsi tersendiri. Herba dewa lilit membantu menyokong peredaran darah, ekstrak umbi bawang putih membantu menyokong kesihatan salur darah, manakala ekstrak daun zaitun mengandungi antioksidan yang membantu menyokong fungsi jantung dan salur darah yang sihat. Sebab tu kalau kau selalu sakit kepala, kepala rasa berat, leher tegang atau selalu rasa berpinar, jangan tunggu sampai badan bagi isyarat yang lebih serius baru nak mula jaga kesihatan. Tekan je link bawah ni sekarang dan mula ikhtiar dengan kapsul ombak damai.